Cara untuk mengekalkan jantung yang sihat. Yang pertama, kawal diabetes. Pastikan paras gula dalam darah terkawal kerana diabetes boleh merosakkan salur darah dan jantung. Yang kedua, kawal berat badan. Berat badan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, jadi kita perlu kekalkan BMI ataupun Body Mass Index yang sihat. Ketiga, amalkan pemakanan yang sihat seperti sayur, buah, biji yang penuh dan kita perlu kurangkan makanan yang berlemak, bergaram dan bergula. Yang keempat, sentiasa bersenam. Aktiviti fizikal seperti berjalan, berlari atau berbasikal membantu menguatkan jantung. Yang kelima, kawal tekanan darah ataupun blood pressure. Tekanan darah yang tinggi boleh merosakkan jantung, jadi ia perlu dipantau dan dikawal. Yang keenam, jangan merokok. Merokok dapat merosakkan salur darah dan meningkatkan risiko serangan jantung. Yang ke-8, bijak menangani stres. Stres berpanjangan dapat menjejaskan kesihatan jantung, jadi kita perlu amalkan cara relaksasi. Yang ke-9, pemeriksaan kesihatan berkala. Buat pemeriksaan secara rutin untuk mengesan masalah lebih awal.